Tunggu yang keputusan pertandingan tilawah Al-Quran sekolah rendah Mereka Jamis Masjid Jami Al-Qadijiyah. Sebelum saya mengumumkan keputusan ini, pertama sekali saya selaku ketua juri ingin ucapkan tahniah kepada semua adik-adik yang telah berjaya memperkenalkan baca Al-Quran dengan bersemangat dan jaya. Bagi yang berjaya, saya ucapkan tahniah dan teruskan kejayaan anda dalam mendalami ilmu Al-Quran. Dan bagi adik-adik yang tidak berjaya, jangan berputus asa. Teruskan lagi usaha adik-adik sekalian untuk menjadi ahli Quran, insya-Allah. Bagi kategori 1 lelaki, tempat ketiga ditandang oleh Muhammad Afiq bin Ibrahim Ali dengan memperoleh markah 61 markah. Naib Johar dengan memperolehi 64 markah ditandang oleh Putra Luqman Al-Hakim di Rizal. Dan Johan jatuh kepada Muhammad Fahim bin Muhammad Ghani dengan memperoleh markah 65 markah. Seterusnya bagi kategori 1 perempuan, tempat ketiga dengan memperoleh markah 63 markah ditandang oleh Nur Atirah Ilani binti Muhammad Kamal. Manakala Naib Johan ditandang oleh Arisha Ardani binti Zarif dengan memperoleh markah 63 markah. Dan Johan ditandang oleh Nur Aina Afiqah binti Dino Rizal dengan 69 markah. Tahniah diucapkan pada pemenang kategori lelaki dan perempuan kategori 1. Seterusnya untuk kategori 2 dalam bahagian lelaki. Tempat ketiga dengan memperolehi 66 markah ditandang oleh Muhammad Faiz bin Ismail. Naib Johan dengan 70 markah ditandang oleh Ahmad Mushrif bin Abdullah. Dan Johan dengan memperolehi 80 markah ditandang oleh Ahmad Al-Aziz bin Ahmad Subki.
Seterusnya bagi kategori 2 perempuan, tempat ketiga ditandang oleh Nur Syari Izzati binti Rashidi. Naim Johan ditandang oleh Nur Alisa binti Saiful Amir. Dan Johan bagi kategori 2 perempuan ditandang oleh Nur Ain Salehah binti Dino Rizal. Seterusnya adalah penerima hadiah-hadiah sagu hati. Dipersilakan seorang demi seorang. Saya mulakan dengan kategori 1 lelaki. Dipersilakan Muhammad Hadid bin Mat Azmi. Seterusnya Muhammad Arifin bin Ibrahim Ali. Seterusnya Muhammad Alias bin Ibrahim Ali.